Tahukah anda, Malaysia merupakan pengimport kedua terbesar sirip ikan hiu? Menurut laporan daripada Wildlife Trade Organisation Traffic, dalam jangka masa 16 tahun dari tahun 2000, Malaysia mengimport purata 2,556 tan sirip ikan hiu setahun dan Hong Kong merupakan pengimport tertinggi iaitu sekitar 9,000 tan setahun. 4 negara pengimport terbesar iaitu Hong Kong, Malaysia, China dan Singapura mewakili 90% daripada import global. Malaysia juga merupakan negara ke-8 menangkap ikan hiu terbanyak iaitu 21,000 tan antara tahun 2010 sehingga 2017. Ikan hiu atau jerung dikuatiri terancam kerana pembiakan mereka yang perlahan. Dianggarkan sebanyak 100 juta ikan jerung dibunuh setiap tahun. Kebanyakan cara pengambilan sirip ikan jerung ni adalah kejam, di mana sirip mereka dipotong dan badan mereka dilempar semula ke laut dan dibiarkan mati dengan perlahan. Nak tahu kenapa sirip ikan ni sangat digemari? Jumpa lagi dalam part 2.